Okey, Assalamualaikum semua. Okey, Alhamdulillah saya berada di Taman Melati SD Golf. Hari ini saya nak berkongsikan ada 3 langkah untuk cara mendapatkan sponsor lah, untuk kita nak apply atau memohon untuk orang sponsor pada kita lah. Apa 3 langkah tu, bro? Okey. RG. Yang pertama sekali adalah planning lah. Planning, kita mesti adakan tawaran win-win situation. Betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, barulah kita buat surat dan surat kertas cadangan. Kertas cadangan. Dan ketiga, barulah kita deliver apa yang kita janji-janjikan. Betul. Jadi Syaban, kita mulakan dan kita kongsikan dengan semua macam mana kita buat. Kita pun nak mencuba sekarang ni. Ya. Ini pun kami pun nak tengah mencuba ni. Moga-moga dia luluskan. InsyaAllah. Tunggu dan lihat. Sebelum kita nak offer kat dia, kita satu kena selesaikan masalah kita dan kita kena selesaikan masalah dia. Of course, mana-mana syarikat pun dia nak selesaikan masalah berkenaan promosi dan berkenaan sales. So kita bantu dia selesaikan masalah promosi dan sales, dan kita usahakan dengan cara itu kita dapat selesaikan masalah kita, iaitu satu, kita nak uniform. Betul. Satu, kita nak location untuk kita punya podcast. Kan, dari segi support dari penjaya kita punya podcast. Dan yang ketiga, kita nak tingkatkan sales kita lah. Kita discuss lah macam mana kerjasama yang kita boleh SD untuk nak tingkatkan kita punya sales. Betul lah. So insyaAllah kita usahalah. Aku dah sediakan 3 surat ni dan kita pergi jumpa lah dia punya GM. Saya main tournament dulu pun tak pressure macam ni, partner. Ya. Oh, ni saya nak jumpa sponsor ni, jadi macam goyang ni. Macam last day punya leader flight tu. Bagus, kita sama-sama belajar lah. Kita usahakan. Doa banyak-banyak. Itu je, brother. Okay, alright, jom. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Jom. Boleh, bro? Awak confident ke boleh dapat, bro? InsyaAllah. Hang pernah main sini? Saya so far 2 kali lah. 2 kali lama sangat dah. Ini so far kali ketiga lah. Selepas dia, SD Golf ni dia sebenarnya dia satu pro shop. Lepas tu dia ada simulator, dia ada jual aksesori golf, kawasan mana? Baju. Ini di Klang Gate. Assalamualaikum. Bro, selamat datang. Baik, terima kasih. Selamat datang. Ui, besar. Jom kita jumpa GM dulu. Jom, kita jumpa GM. Encik Kasha. Yes, bos. Selamat datang. Ya, bos. Oh, ini bos besar. Tak ada. Ada. Tak mengganggu ni. Okey bang, saya okey. Oi, ini parti legend ni. Salah. Parti gold. Boleh simpan. Okey bos. Apa yang boleh saya bantu? Saya dah bawa 3 surat untuk nak mohon kerjasama lah, nak buat kerjasama dengan SD Golf. Okey semua, alhamdulillah kita dah berjumpa dengan GM SD Golf. Apa yang kita tawar tu ada win-win situation. Kalau dua-dua bersetuju, barulah perjanjian tu ataupun perbincangan tu boleh jadi. Macam kita buat tu, RG, saya nampak macam tak menyebelahi siapa-siapa. Ya. Dia kalau dia buat dia sponsor kita, dia ada kelebihan, dan kita jual barang dia, kita ada kelebihan kita. Ya. Okey. Doakan kami, semoga kami dapat penajaan supaya diluluskan. Diluluskan. 1 week later. Setelah seminggu lebih, RG, Cik Rasha nak jumpa kita. Saya berdebar ni, jantung nak keluar ni. Saya tak tahu nak jumpa sama ada diterima ataupun tak terima kan. Tapi so far alhamdulillah, on the paper, apa yang atas paper yang awak buat permohonan memang cantik. InsyaAllah kita tengok. Jom kita masuk. Ya. Bos Syaman Podcast. Ya, bos. Bertemu lagi kita. Bertemu lagi. Baik, selamat datang lah. Saya ucap sekali lagi. Terima kasih banyak. Ni muka kesian ni. Dah buat muka kesian habis ni. Tak, saya akan bagi berita yang sangat gembira. Baru ada senyum. Ni ada senyum sikit. Tiga permohonan itu selepas kami pihak pengurusan telah pun habis dibincangkan. Ketiga-tiganya kita terima permohonan tersebut. Alhamdulillah. Kami sebagai SD Golf ni harapkan yang berpanjangan lah hubungan kita ni masa yang akan datang. So terus terang daripada pihak kami betul-betul sangat gembira untuk bekerjasama dengan Syaman Podcast. Banyak barang kat sini rupanya. Betul diisi. Siapa yang nak cari patah, saya jemput dah datang ke sini. Oi, ada lagi. Masih ada lagi. Touching. Ada lagi. Kalau anda di luar sana, para golfer di luar sana, anda ingin mencari golf set
yang second hand ini di sini, SD Golf Taman Melawati. Memang terbaik lah. Memang dia ada banyak kayu kat sini yang harga berpatutan, sangat berpatutan. Sebelah sini pula, ni memang ni new equipment lah. Ini semua kayu Ada driver, ada daripada Bridgestone, Speed, Zio, Callaway sampai letak PS4 pun dah. Okey, jom kita lihat. Kat atas dia ada fitting dan ada simulator. Clutch fitting dia dalam. Lock angle. Bagi line angle machine. Ni fitting room. Complete. Memang complete. Pro Shop ni dah berapa lama kat sini? 2021, 7 tahun lah. That mean lepas Covid. Ini syaf-syaf untuk iron dengan driver. DJ. Takumi Japan. Itu yang baju brand Takumi tu. Ini air Ini ni. dia punya iron je. Iron Takumi. Ini bukan murah. 6,450 kepala sahaja. Sepatu Takumi ni dia agak mahal sikit. Kepala saja 2,990. So pata ni dia ada apa special dia. Dia kat sini dia kita panggil ni apa ni? Blade lah. Blade pata. lah. Tapi kalau katakanlah kita buat perubahan. Alright bang, so inilah masa yang dinanti-nantikan. Seperti yang diberitahu sebelum ni, kami sebagai pihak SD Golf telah pun membuat keputusan lah. Dan sangat gembira untuk bekerjasama dengan Syama Podcast. So ini adalah barang-barang tajaan daripada kami. Kita buka terus ke macam mana? Boleh, tak ada masalah. Kita ada high-grade dah pun. Okey. Dan saya nak tunjuk sekarang ni, yang lebih mungkin orang kata memberi impak yang besar untuk pandangan kalian semua. So inilah tempat tu yang kita Woi. akan bagi khas Oh my god. sama untuk Syaman Golf Course. Home of Syaman after this. Home of Syaman. Oh my god. Terima kasih kepada SD Golf. Alhamdulillah SD Betul. Golf. Akhirnya Sikit kita minta, banyak dia bagi. mula tu saya memang tak percaya sebenarnya dengan RG ni. Lepas dia bersungguh-sungguh dia buat, saya percaya dengan dia lah. Kita dah selesai. Terima kasih kepada SD Golf yang sponsor kita, uniform kita, tempat kita buat podcast. Dan Banyak juga kita mana ada tempat lah kita. dan juga kita pun dah sign perjanjian tadi. Selesai. Yang kita menjadi ejen kepada SD Golf. Dan hari ni video ni tuan-tuan, inilah antaranya yang ketiga, iaitu untuk deliver, untuk trust dan integrity. Maksudnya apa yang kita janjikan kita deliver. Antara perjanjian tu adalah kita kena buat video. Jadi untuk tuan-tuan, video ni adalah untuk membalas jasa SD Golf. Jadi apa yang kita buat agreement tu maknanya sangat penting lah. Kalau agreement yang kita buat sebenarnya kalau tak betul pun, bila orang yang nak sponsor ataupun nak taja pemain ke atau yang kita nak minta sponsor ke, akan jadi masalah lah. Kalau dia paperwork tu penting. Dan paperwork dan perjanjian tu. Ya. Dan itu sangat apabila penting. dah berjanji, kita kena deliver. Betul. Ya. Kita pun harap-harap kita dapat buat yang terbaik lah. Ya, insyaAllah. Itu je untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang.